Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ardin Belarik dan kita berada di dalam segmen Duyufur Rahman untuk episod yang seterusnya. Pada minggu lepas kita nak recap sedikit, ada membincangkan berkenaan dengan miqat dan juga larangan ihram. Dan juga untuk minggu ini kita nak teruskan lagi dengan apakah perkara-perkara wajib yang boleh dilakukan apabila kita pergi menunaikan haji. Dan untuk minggu ini kita nak bersama dengan tetamu kita daripada Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum. Kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Haji Ramzan bin Ambi. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Sihat walafiat. Kita juga minggu lepas kan? Minggu lepas. Okey. Bicara tentang wajib haji. Betul. Sambung minggu tu lagi lah. Dan sedikit sebanyak berkenaan dengan Yang Berbahagia Ustaz Haji Ramzan bin Ambi. Beliau bertugas di Jabatan Agama Islam Sarawak dan telah pun bertugas di Jabatan Agama selama 24 tahun. Dan beliau merupakan pembimbing ibadah haji tanah air dan telah pun bertugas sebagai pembimbing ibadah haji semenjak tahun 2009, iaitu selama 16 tahun. Jadi Ustaz, kita nak melengahkan masa lagi. Apa kata kita nak teruskan lagi dengan perkongsian untuk Duyufur Rahman. Untuk minggu ini kita tekankan lebihnya kepada mabit. Jadi kita mulakan dengan mabit di Muzdalifah. So, apakah yang dimaksudkan dengan mabit Muzdalifah dan apakah amalan-amalan yang perlu dilaksanakan semasa mabit di Muzdalifah? Silakan Ustaz. Terima kasih DJ Ardin. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari itu kita akan berbicara tentang, masih lagi kita nyambung wajib haji. Dan antaranya ialah mabit di Muzdalifah. Apa yang dimaksudkan dengan mabit di Muzdalifah adalah berada di bumi Muzdalifah seketika, walaupun sesaat. Kalau berada di bumi Muzdalifah ya, pada masanya, iaitu masa mabit itu adalah pada tengah malam 10 Zulhijjah sampai ke subuhnya. Ia ajak masa untuk mabit di Muzdalifah lebih kurang dalam 5 ke 6 jam aja. Maka seluruh jemaah haji yang menunaikan haji kena berada di Muzdalifah pada masanya. Tengah malam 10 ya. Tengah malam tu biasanya dalam pukul 11.45 malam lah. Ya baru masuk waktu ya, baru dikira mabit. Sampai ke subuhnya ya waktunya lah. Tapi berada seketika di Muzdalifah ya, pada masa mabit tadi, masa yang ditentukan, barunya dapat menunaikan mabit di Muzdalifah tadi. Apa yang dimaksudkan kita berbicara tentang mabit di Muzdalifah tu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza afattum min arafatin fazkurullah indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Bermaksud apabila kamu bertolak daripada Arafah. Sebab sebelum mabit kita di Arafah, jemaah haji berada di Arafah. Apabila kamu bertolak daripada Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepadanya kerana dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Daripada ayat tu tadi bermaksud apabila kita mabit di Muzdalifah ya, maka apa amalan-amalannya adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tadi kita sudah sebelum ya, jemaah haji berada di Arafah untuk ukuf. Ukuf di Arafah tu adalah tiang kepada ibadah haji. Maksudnya apabila dapat ukuf tadi, maka jemaah haji akan dapatlah hajinya. Maka apabila berada di Muzdalifah, itulah masanya. Sebab ya Allah sebut berzikirlah, kerana rasa syukur dengan Allah Ta'ala dah dapat mula haji tadi. Dapat ukuf ya, kira dapatlah mula haji. Maka Muzdalifah tu amalannya, siapa amalan tertentu
nya berada di seketika je di Muzdalifah ya, nya dikira mabit. Maka tuklah peluang digunakan oleh jemaah untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebut, berzikirlah kepadanya, ingatlah kepada Allah, bersyukur di atas segala nikmat ya Allah berikan kepada kita manusia, terutamanya jemaah haji tadi. Kerana lama dah nunggu nak mula haji nak. Kadang-kadang ada jemaah sampai 60, 70 baru dapat pergi haji. Kadang-kadang ngumpul duit lama dah baru dapat pergi haji. Maka apabila nya dah berada di Muzdalifah tadi, artinya nya sudah dapat melaksanakan ibadah haji tadi, kerana nya sudah wukuf di Arafah. Sebab ialah di situlah nya duduk, sebab siada pola papa di sia. Situlah nya akan melahirkan rasa syukur pada Allah Taala di atas segala nikmat yang diberikan. Maka di situ kelaknya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan juga boleh lagi masih boleh bertalbiah pada masa tersebut, masa di Muzdalifah. Digunakan masa yang untuk setidaknya sentiasa zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmatnya. Dan Muzdalifah tu juga disebut sebagai melambangkan kesederhanaan. Apa sebab? Kerana di Muzdalifah tu manusia tu nampak semuanya sama. Sebab kita berada di Muzdalifah ya, berlantikan bumi, berbumbungkan langit. Siada kemah. Si macam di Arafah, si macam di Mina nya ada kemah, tapi di situ artinya si ada rumah mewah, si ada hotel mewah, si ada kereta mewah. Semuanya masih dalam pakai ihram. Lambang kesederhanaan. Di situlah menunjukkan bahawa manusia itu adalah sama. Si ada di situ menggambarkan si ada yang berpangkat, kita tahu siapa yang orang besar di sia. Sebab ya, tapi kemuliaan di sisi Allah madah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah siapa yang lebih takwanya. Maka itulah mabit di Muzdalifah sebagai wajib haji yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh jemaah haji ketika menunaikan ibadah haji. Kita dah beralih kepada wajib haji yang keempat. Boleh Ustaz Betul. Betul. Okey. Wajib haji yang keempat adalah melontar jamrah kubra. So, bilakah waktu untuk kita melontar jamrah kubra, dan apakah syarat-syarat sah melontar jamrah kubra tersebut? Okay. Terima kasih DJ Ardin. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masa melontar jamrah kubra tu masuk waktunya adalah pada 10 Zulhijjah juga. Tengah malam, sama dengan mabit di Muzdalifah tadi. Dan tawaf dengan sa'i pun masuk waktu yang sama juga. Pada 10 Zulhijjah ya, tengah malam ya, 3 perkara masuk waktu. Mabit di Muzdalifah, melontar jamrah kubra, dan juga tawaf dengan sa'i. Tapi jemaah haji kita Malaysia biasanya akan mula mabit dulu lah. Sebab bergerak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah ya. Lepas ya baru setidaknya akan melontar jamrah kubra tu tadi. Masuk waktu melontar jamrah kubra tu adalah pada tengah malam 10 Zulhijjah. Sampai bila? Sampai 13 Zulhijjah. Hari terakhir melontar jamrah 3 jamrah ya. Masih boleh melontar sekiranya jemaah yang belum ada melontar jamrah kubra, maka masih boleh melontar pada 13 Zulhijjah. Akhirnya adalah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah tadi. Masa panjanglah masa untuk melontar jamrah kubra tu dengan jamrah-jamrah yang lain. Afdal waktu melontar jamrah kubra adalah duha pada 10 ya. Ia waktu paling afdal untuk melontar jamrah kubra. Syarat-syarat untuk melontar tu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, pertama mesti dah masuk waktu. Si boleh melontar jamrah kubra ya sebelum tengah malam 10 hari tadi. Ataupun lepas daripada ya, lepas 13 si boleh. Yang kena masuk waktu baru boleh melontar, baru sah lontaran tadi. Yang kedua,
Melontar dengan anak batu. Anak batu tu maksudnya batu yang besar, ujung jari kita tahu lah. Ujung jari kelingking tu tak? Ya. Jari kelingking tu besar tu aja. Jangan besar gila, jangan besar penumbuk. Besar gila. Yang besar gila, yang besar tu aja. Kecil aja. Si besar tu pun besar gila. Besar ujung jari kita tu. Ia batu yang sedanglah untuk kita melontar jamrah kubra. Kemudian batu tu kini tu dah sidak dibekalkan, jemaah dibekalkan dengan batu. Si gagal lagi nak bercari ke batu. Tapi kalau jemaah nak ambil pahala afdalnya untuk melontar jamrah kubra tu masa di Muzdalifah tadi. Masa sampai masa kita berhenti sejenak di Sialah. Di Sial. Sebab kan tidaknya berada di Muzdalifah ya. Siada bersimin dan sebagainya di atas batu. Kadang-kadang tidaknya tidur duduk di atas batu-batu ya. Maka waktu ialah peluang tidaknya cari batu untuk melontar jamrah kubra tu. Ya afdal sunatnya. Yang ketiga adalah hendaklah melontar dengan tangan. Mesti pakai tangan melontar. Si boleh engkah dalam plastik, lontar dengan plastik si boleh. Tangan kanan ataupun tangan kiri? Mana-mana boleh. Kisahlah. Tapi sunatnya tangan kanan lah. Yang keempat, melontar dengan gaya melontar. Orang lelaki gaya melontarnya angkat tangan tinggi. Angkat tangan, melontar, gaya melontar. Orang puan, si boleh angkat tangan lah, si boleh nampak, macam tu aja lah. Ya. Okay. Gaya melontar dengan gaya melontar. Kemudian cukup 7 higit batu. Mesti 7 higit. 7 higit batu mesti cukup. Mesti yakin telah melontar 7 higit batu ya tadi. Okey. Yang keenam, tujuan tidak terpesong selain melontar. Niat kena jagalah waktu melontar ya. Ketujuh, yakin batu masuk ke jamrah. Mesti yakin batu yang mesti masuk ke dalam lubang jamrah tadi. Sebab ya, saya selalu juga nasihat jemaah, kalau boleh jangan melontar jauh-jauh. Sebab kita tahu masuk batu kita ke dalam. Cari yang tempat yang lebih dekat. Pergi dekat sebab jamrah yang besar kan. Memang mula-mula yang ramai orang di depan ya. Tunggu sidaknya beda lah. Sidaknya beda sebab lama melontar berapa seminit 2 aja seorang melontar. Jadi sidaknya beda kita masuk ke depan. Sampai tempat kita rasa yakin batu yang kita lontar yang masuk ke dalam lubangnya tadi. Baru dikira sebab kita yakin sah lontaran kita tadi. Hanya mesti yakin betul-betul. Kerja haji tu keyakinan yang sangat penting. Okey. Lepas yang melontar sikit-sikit. Hanya boleh 7 higit batu sekali lontar. Hanya mesti sikit-sikit. Sikit dan hitung kan 7 higit. Mungkin kita yakin 7 ke 6 ataupun 5, maka kita kena tambah. Sebab ya kita kena mbak batu ekstra waktu kita melontar tadi. Katakan kita ada juga batu. Habis batu kita nak mbak banyak. Maka kita boleh ambil batu nak di lantai jamrah ya. Ataupun minta dengan kawan. Pakai nambah. Boleh kita melontar nak lain. Katakan kita kita ada botol air di sini. Pakai kita melontar. Boleh. Sah lontaran kena yang sah hanyalah batu. Menggunakan batu. Tapi macam setiap lontarannya Ustaz ada apa-apa yang perlu dibaca ke apa ataupun dikam aja. Sunat membaca takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Yang simpelnya lah. Dan nak panjang lagi, Bismillah, Allahu Akbar, rajmali syaitan wa hizbih. Lontar sikit. Pasal lontar lagi kita baca. Dan selepas melontar ya, setiap melontar kita baca doa lah. Apa-apa doa yang diajar masa kita khusus ataupun ada buku-buku kita doa ya, kita doa lah. Ataupun masih ada pun apa-apa kita mau doa. Doa ya Allah, minta jauh aku daripada syaitan ya Allah. Sebab melontar tu adalah simbolik zaman Nabi Ibrahim dulunya melontar syaitan. Kena menghasutnya ketika melakukan sembelihan terhadap maulah ibadah korban dia tadi. Maka kita niat, ya Allah minta jauh aku daripada syaitan, gangguan syaitan supaya aku dapat beribadah kepadamu. Ya amalan-amalan ketika kita melakukan lontaran jamrah kubra. Apakah yang perlu dilakukan oleh jemaah haji setelah selesainya melontar jamrah kubra? Apa lagi yang perlu dilakukan, amalan-amalan haji yang perlu dilaksanakan oleh jemaah haji kita Ustaz? Masih DJ Antin
tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas melontar jamrah kubra, maka jemaah boleh melakukan boleh bergunting. Boleh bergunting tu untuk membebaskannya daripada ihramnya tadi. Jadi susunan ataupun selepas pada melontar jumrah kubra, amalan selepasnya adalah bergunting. Yang biasa dilakukan oleh masyarakat ataupun jemaah kita Malaysia. Bergunting tu sikit je, jangan terus bergunting di atas jemrah ya. Si digalakkan kerana boleh menyebabkan kesesakan di jemrah yang tadi. Kadang-kadang jemaah ya suka lepas melontar jemrah mau terus buka ihramnya, terus bergunting di sia. Si digalakkan. Sebaiknya berguntinglah di kemahnya kelak, balik sampai ke kemah barulah bergunting. Ataupun orang lelaki afdalnya bercukur. Walaupun rambutnya pendek, tapi afdalnya bercukur. Bercukur tu biasanya di Mina tu kelak susah mencari tempat bercukur. Sebab saya selalu mesan dengan jemaah, kalau boleh mbak mesin rambut diimpun. Boleh diimpun pula. Boleh diimpun. Boleh kita cukur diimpun ataupun orang lain suruh kita nyukur kita lah. Cukur supaya mudah kelak. Di sini saya berpengalaman memang nak cari tempat bercukur yang memang susah. Dan pada musim haji yang mahal. Jadi untuk orang puan memadai dengan rambutnya potong seuras jari kita tu, lebih kurang dalam seinci lah orang puan. Dan sesuai kena pula di masa di kemahnya kelak. Selain daripada setelah sidak jemaah tu tadi dah bercukur ataupun bergunting, maka terhasillah tahlul awal. Apa maksud tahlul awal tu? Sidaknya dah boleh mukakan ihram tadi. Dah berapa hari sidaknya dah berihram tadi. Memang ada yang tahan lah. Tapi oleh kerana ia adalah kewajipan, maka sidaknya makai ihram dalam lebih kurang kalau haji tu 3 hari. Kalau umrah biasa sehari je. Kalau haji tu 3 hari ataupun lebih. Si buka-buka lah. Boleh juga buka masa pergi tandas boleh, tapi kena jangan pakai benda pakaian berjahit lah. Macam kain pelekat. Boleh pakai tapi jangan disarung lah. Munya nak pergi tandas ataupun pakai kain tuala boleh. Saya ada masalah. Jadi sidaknya sudah boleh muka kain ihram selepas bergunting tadi. Tok dinamakan package untuk haji tu. Kalau nya melontar jamrah kubra, nya milih bergunting, maka nya boleh buka kain ihram. Ataupun nya boleh tawaf. Tapi kalau tawaf jemaah Malaysia nya kena pergi ke Mekah pergi ke Masjidil Haram tu untuk tawaf. Jadi tidaknya ngambil mudah, bukan ngambil mudah lah, ngambil senang. Jadi tidaknya ambil melontar jamrah kubra dan bergunting, maka dua tu dilakukan, makanya dah boleh muka kain ihram. Bebas daripada 10 larangan ihram. Masih ada 3 lagi. Perlu diingatlah. 3 tu ialah mukaddimah persetubuhan, si boleh bersetubuh dan si boleh nikah orang. 3 benda tu masih lagi, selagi sidaknya si tawaf dan sa'i, maka 3 larangan tu masih. Sebab pengalaman saya masa bertugas dulu, masa tu lah kadang-kadang jemaah lupa. Sidaknya masih dalam 3 larangan tadi. Dia pergi melontar kadang berlimir tangan. Pasangan lah laki, suami isteri. Kan masih ada larangan tadi. Sepatutnya dielak lah. Sebab kadang-kadang saya nangga, saya terus tegur lah. Sebab munnya berpegang tangan nya ada rasa terangsang apa indah, makanya boleh menyebabkan melakukan larangan ihram tadi. Sebab masa haji tu ibadah haji tu mau tahu sikit-sikit supaya kita dapat jaga pantang larang ihram. Sebab ianya ada 13 pantang larang ihram nang perlu dijaga sikit-sikit. Termasuk masa kita melontar jamrah kubra dan masa kita mabit di Mina, larangan ihram lagi masih. Jadi selepas bergunting tadi, makanya boleh tahallul awal. Dan kalau nya udah tawaf dengan sa'i kelak, barulah
dikatakan tahallul sani bebas semua daripada larangan ihram. Faham. Kali ialah maybe ada pasangan-pasangan yang tertentu yang takut pasangannya tercicik ke ataupun terlepas, kan ramai orang. Betul. Tapi ialah still ada larangan yang perlu dipatuhi. Bolehnya benar ya, pegang beg kah macam waktu tawaf pegang beg dan sebagainya supaya seat terpisah. Namun kita berpegang bersentuh tu hanya di Mekah tu lain. Lain yang pun karannya lain. Kuat karannya, jadi pegang aja boleh nak ya. Karan dia maksud tak. Karannya lain karannya di sia. Jadi sebab ya nya si lama nya masa ihram ajalah. Masa lain tak ada masalah. Masa dalam ihram ya kena jaga. Faham. Berkenaan dengan wajib haji yang kelima dan juga wajib haji yang keenam. So, wajib haji yang kelima adalah mabit di Mina. Dan apa yang dimaksudkan dengan mabit di Mina? Bilakah tempoh masa untuk mabit di Mina? Dan juga untuk wajib haji yang terakhir, melontar ke tiga-tiga jamrah waktu yang sesuai. Waktu yang memang dah dikhususkan untuk ketiga-tiga jamrah tersebut. Terima kasih DJ Adin. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah. Mabit di Mina tu bermaksud berada di bumi Mina pada malam hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13. Jemaah kena berada di Mina untuk mabit tu lebih daripada separuh malam. Maksudnya nya kena berada dalam 5 ke 6 jam di Mina ya, baru nya dikira mabit pada 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah. Wajib haji yang kelima. Mina tu seperti yang kita maklum, memang semua jemaah mabit di sia. So bayangkan 3 juta jemaah. So sebab ada kemah, ada ikon, cuma tempatnya sempit lah kadang-kadang. Ramai orang ramai gila. So di sialah perlunya kesabaran. Sebab Mina tu kalau kita lihat sejarahnya zaman Nabi Ibrahim, di Mina tu lah berlakunya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, berkorban, nak mengkorban anaknya yang paling disayanginya Ismail ya. Tapi dia terpaksa mengorbankan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terpaksa mengorbankan jiwa dan raganya demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ialah juga kini tu kita melihat Mina tu tempat yang selesa. Dalam 3 malam berada di sini, 3 malam 4 malam ya, memang perlu berkorban lah, jemaah perlu berkorban menghadapi suasana di sini. Dan juga kongsi tandas enggak RM20 untuk 2,000-3,000 orang. Wow. Bayangkan nak gini, kadang-kadang queue sampai setengah jam sampai sejam. Queue nak masuk ke jambannya. Itu adalah pengorbanan yang kalau kita hayati memang macam ni pengorbanan Nabi Ibrahim dulu, macam tu lah. Sebab bumi Mina tu adalah bumi untuk kita berkorban. Jadi mabit di Mina mesti mabit pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tapi boleh jemaah yang mabit hanya 12 saja. Ia disebut sebagai nafar awal. Nafar awal tu maksudnya nya meninggalkan Mina pada 13 hari bulannya, set dagit dah 13. 12 nya dah boleh bergerak ke balik ke Mekah dah. Ia disebut nafar awal. Mun nafar sani nya kekal masih di Mina ya sehingga 13. Ia disebut nafar sani. Okey, seterusnya ialah wajib haji yang keenam adalah melontar ke tiga-tiga jamrah. Melontar ke tiga jamrah tu pada 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah. Waktu melontarnya adalah masuk waktunya hanyalah selepas terbit fajar subuh. Pada 11 saja. Pada 11. 12 pun sama juga pada lepas subuh, dan 13 pun sama juga lepas subuh. Baru boleh masuk waktu. Kalau jemaah melontar awal daripada tengah malam dah melontar pada 11 ya, artinya belum masuk waktu, maka sah lontarannya tadi. Macam ya juga dengan 12
macam juga dengan 13. Nah tu yang selalu dipesan kita. Sebelum tu kadang-kadang berlaku. So kita tahu kita akan madah ke jemaah sah lontaran yang hanya sah lontaran selepas pada terbit fajar pada hari berkenaan 11, 12 dan 13. Maka masa melontar tu ada juga yang si dapat nak pergi melontar kena jauh. Bayangkan kita 3 kilo lebih berjalan kaki. Pergi balik 7 kilo. So kadang-kadang ada yang berkursi roda memang boleh dah masuk. Ataupun orang yang sakit kaki si dapat melontar makanya boleh wakil dengan orang lain. Ada kaedah wakilnya lah. Nya kena jumpa dengan doktor dulu dan nya kena jumpa dengan pembimbing di sia. Padahnya siapa melontar. Apabila disahkannya siapa melontar, barunya boleh wakil dengan siapa-siapa ataupun dengan pasangannya kah. Hanya kena ada akad juga. Aku mewakilkan kau untuk melontar pada 11 tu. Kerana Allah Ta'ala wakil yang tadi nerima, aku nerima lontaran tu. Maka wakilnya kelak akan melontar bagi pihaknya. Ya munnya naiklah munnya nang tahu nang siapat pergi dalam 3 hari ya, makanya boleh wakil untuk ketiga-tiga hari ya teruslah. Mun wakil kan dah akad dah dipolah nak ustaz. Wakil tek dah dipadah dalam akad pada 11. Tiba-tiba nyetek pergi pada 12. Boleh juga masalah lah. Nak 11 ya boleh juga dilontar pada 12. Sebab masuk waktu melontar 11 ya, masuk waktunya pada terbit fajar subuh sampai ke 13 juga. Sama macamnya melontar jamrah kubra. Artinya mun jemaah nak melontar sekali pergi aja 13 hari bulannya nak melontar terus pun dapat sebenarnya kerana masih waktunya masih ada. Ya semua endingnya adalah pada 13 terbenam matahari 11 tadi. Maka boleh wakil. Cara wakil tu adalah nya kena melontar untuk diri pun dulu. Lepas dia barunya melontar untuk orang yang diwakilkannya. Kena niatlah masa melontar tadi. Kena niat aku melontar tu untuk macam isterinya, untuk isteri aku kena Allah Ta'ala. Barunya melontar sikit-sikit juga. Pindahnya daripada jamrah surah, pindah ke wusta pun sama juga. Melontar untuk dirinya, barunya melontar untuk orang yang diwakilkan. Sama juga dengan yang 13. Itulah kaedah-kaedah untuk melaksanakan lontaran ketiga-tiga jamrah. Tapi kalau sidaknya dapat nafar awal tadi, nafar awal tu bergantung dengan sidak pengurusan tabung haji lah. Mungkin nangga kesesakan ataupun keselesaan pada dia, ataupun ada yang nak balik flightnya dah awal. So sidaknya akan disuruh nafar awal. Kalau nafar awal tu maka sidaknya hanya melontar mabit 11-12, melontar pun 11-12 juga. Ya syaratnya. Yang kena sempurnakan barunya boleh niat meninggalkan Mina pada 12 ya, sebelum terbenam matahari 12 ya, nya kena udah meninggalkan Mina. Ya pun dinamakan nafar awal. Tapi kalau yang masih stay di Mina dan masih melontar pada 13 ya, ia disebut nafar saninya menyempurnakan. Setelah selesai dan melontar ketiga-tiga jamrah, barulah tidaknya akan dimbak balik ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Selesai tawaf dan sa'i maka selesailah rukun hajinya dan wajib hajinya. Maka dapatlah haji untuk jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga urusan jemaah-jemaah haji kita dipermudahkan, berjalan lancar untuk setiap rukun, untuk setiap perkara wajib yang perlu dilakukan. Itu doa kita untuk mereka yang berada di Tanah Suci. InsyaAllah semoga mendapat haji yang mabrur. Amin. Baik. Apapun sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kita kepada yang berbahagia Ustaz Haji Ramzin daripada Jabatan Agama Islam Sarawak yang telah pun bersama untuk berkongsi apakah antara perkara yang boleh dilakukan oleh jemaah-jemaah haji. Dan ini bukan untuk jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci sahaja, tetapi mungkin untuk anda yang bakal menjadi ibadah haji, jadi jemaah haji pada akan datang, calon-calonnya. InsyaAllah harapkan kami lah ada rezeki yang mahal rezeki. Betul. Nak nunggu panggilannya bukannya mudah. Betul. Nak ya tinggal mendapat ya memang go ahead terus. Apa-apa sekali lagi terima kasih Ustaz. Ya, Sampai lagi kita minggu depan kita lagi kami. Bukan. Orang lain lagi lah.
Okay, kelak kita jumpa lagi lah Ustaz. Minta time ya Ustaz boleh buat mikolog untuk saya kah? Betul. Betul juga. Alright, sampai di situ aja. Jumpa lagi untuk segmen Dwi Rahman episod yang seterusnya. Cats, Talk Lokal.